أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ini hari 20 April hari Rabu. InsyaAllah ini hari sesi ke-9 di HT Rehab. InsyaAllah kita jumpa sesi seterusnya. Saya pagi saya pilih biasa pagi kita cek BP tu. Pakai tangan yang ni lah. Betul. Betul. Terus kuat. Tak apa, terus kuat pun tak apa. Kita ada masa kami nak. Terus kena je. Ini pekerjaan yang biasa kita buat tu. Baki-baki motor. Buka skru plate. Sekarang kita punya detan. Kerja Kia lah. Apa kerja? Mana program? Mari sambung. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا. Ada? TikTok. Apa TikToknya? Mana? Kalau kita masuk. Siapa tahu TikTok? Saya tak cari ni dulu. Bawa posting. Ini baru. Mana bawa post? Mana baru? Kan ada 9 nak tanya ni. Ada sesuatu yang قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة. okey, untuk sesi hari ni, pagi ni untuk wati. Di sini ni oleh Cikgu Pika. Tadi buat exercise tangan pusing skru kan. Okey, buka. Sekarang. Jadi perkara ni dia satu perkara biasa dalam kerja kita lah. Tapi efek ni kan, dia nak apa, tangkap pinggang belakang, lenguh tangan, nak gaya gini kan. Okay, kita tunggu strap sesi seterusnya PT. Tengok siapa yang kena ini. Ini kita. Ini dah tengah. Dah tengah. Amirah. Syahira. Ini proses PT. Kita lihat oleh Cikgu Amirah Syahira. Kayu dulu. Ya. Sini sangat. Boleh. Sangat ke sini. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام
للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. Enggak. Betul ni. Betul. Dua. Tiga. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Amin. Lagi apa ni untuk PT ni hari ikan ni kat ni apa ni tenaga pelatih Amirah Hira ini agak letih juga sebab dia latihan basikal besar basikal tu agak macam mendaki lah dia tak mendaki lah dia agak mendetar sikit lah tapi videonya rasa mak dan lepas ni kita masuk hydro masuk sana dalam hydro lah hari ni cancel untuk hari ni untuk hari ni ini hari cancel. Okay, untuk appointment 10.30, 11.30 untuk hydro. Ini gangguan bekalan air. Jadi, bawa sini anda rehat dulu. Saya nak cerita ni. Baik, nak cerita ni, ambil ubat. Lepas tu datang balik. 11. Okay, kita jumpa sebentar. Alright. Okay. Anu selesai apa ni proses jumpa dengan tenaga pengajar. Biasa jumpa dengan Alia. Cikgu Alia. Hari hari jumpa dengan Cikgu Ju. Cikgu Jun. Okay, dia seorang bangsa Cina. Chinese lah. Alright. Jadi banyak anda pun minta izin untuk buat video dengan dia. Dia pun senyap. Dan antaranya tadi, antara kita berbual dengan dia untuk pertuturan sebelum ni macam mana. Jadi Anu ada tunjukkan video Anu. Sebelum ni lah video penjualan kita kan. Dia tengok dan dia dapat dia bezakan lah. Jadi antara nasihat dia, dia minta Anu biasakan untuk Nur untuk kontrol dan sampaian
Orang tu dengan lebih baik lah. Vokal tu lebih baik. Contoh. Yang mak. Tengok mak. Macam mak. Mak. Ha. Ni tu antara nasihat-nasihat dia lah. Okay. Anu ada session lagi untuk akan datang. Iaitu esok. Mudah-mudahan anu panjang umur. Untuk hingga esok pula. Lepas ni kita nak ke makan. Sesi makan. Lepas tu dah boleh sedia untuk tangguh. Dan sedia untuk apa ni, sembahyang Zuhur, solat Zuhur, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.